Hai korang, hari ni kita nak buat kuih apam balik ataupun kalau kat tempat saya lebih dikenali dengan nama kuih apung. Biasanya kita beli kat kedai je, tapi kali ni kita buat sendiri. Bila buat sendiri, intinya kita boleh letak banyak-banyak, nak kacang banyak ataupun nak jagung banyak. Boleh letak ikut suka. Jadi puas hati bila kita makan. Okey, mula-mula kita nak goreng kacang. Sedikit kacang tanah kita goreng tanpa minyak. Goreng guna api perlahan sehinggalah kacang masak. Hati-hati kena selalu perhatikan jangan sampai kacang kita hangit. Nampaknya seperti kacang sudah masak, kita rasa dulu sebiji. Bila dah okey, matikan api. Tuang ke dalam dulang, ramas-ramas untuk buang kulit. Kita tampi untuk buang kulit. Kemudian kacang kita kisar kasar, jangan terlalu halus. Kemudian kita ketepikan dahulu, seterusnya kita buat adunan tepung. Masukkan 2 cawan tepung gandum ke dalam balang pengisar. 2 cawan susu full cream. Sebiji telur. Masukkan 3 sudu besar butter ataupun margarin yang sudah kita cairkan. Untuk bagi lemak, kita masukkan sedikit garam. 2 sudu kecil serbuk penaik. Kita masukkan juga setengah sudu kecil baking soda. 3 sudu besar gula. Masukkan sedikit pewarna kuning. Masukkan juga 1 sudu kecil esen vanila. Kemudian kita kisar sehingga sebati. Tuang ke dalam mangkuk. Rehatkan adunan selama 15 minit. Selepas 15 minit, bolehlah kita mula membakar. Beginilah rupa adunan yang telah kita rehatkan. Sekarang bolehlah kita mula membakar. Hanya gunakan kuali non-stick. Panaskan kuali terlebih dahulu, baru masukkan adunan. Letak adunan ke dalam kuali. Rata-ratakan. Bila dah nampak berlubang-lubang macam ni, kita tabur sedikit gula. Biarkan sekejap. Baru kita tabur kacang. Letakkan jagung. Biarkan lagi seketika atas kuali. Bila agak-agak sudah garing pada bahagian bawah, lipat 2 apam balik, kemudian sapukan dengan sedikit butter ataupun margarin pada kedua-dua belah bahagian apam balik.
boleh angkat dan bakar lagi sehingga adunan habis. Dah siap. Bolehlah dipotong dan hidangkan. Sangat sesuai untuk dijadikan menu-menu petang. Selamat mencuba dan semoga bermanfaat.